Guys, saya jumpa video ni tadi. Serius masih ramai lagi rakyat dekat luar sana yang keliru pasal skim budi 95 ni. Weh, saya isi RM50 tadi. Lepas tu pakai IC. Jadi kat sini subsidi dia akan jadi RM65. Tapi cuba awak tengok ni tak full. Biasa RM50 MyV saya ni full, okey. Tapi RM65 tak full. Walaupun tadi minyak saya ada lagi 2 bar. Apakah ini, Anwar Ibrahim? Hai, macam mana ni? Macam mana nak kira ni? Tak full. Ada satu bar lagi tak full ni. Macam mana? Siapa nak jawab? Tak kisahlah kalau matematik kau tu fail ke ataupun keliru nak kira liter minyak sekalipun. Tapi yang peliknya kenapa benda mudah nak turunkan harga minyak pun kerajaan nak bagi susah lagi dekat kita. 300 liter sebulan, apa hal letak had segala mala ni? Rakyat nak beli minyak ikut keperluan, bukan ikut kota. Lagi satu, kalau betul nak bantu, bagi je lah harga RM1.99 liter. Tak payahlah isi RM50, tapi nanti keluar resit tunjuk harga RM54. Lepas tu baru nak tolak RM4. Kononnya itu adalah harga subsidi. Itu bukan membantu, itu adalah gimmick. Dah macam nak suruh rakyat tepuk tangan sebab kerajaan bagi diskaun minyak pula. Padahal duit subsidi tu memang hak rakyat sejak zaman merdeka lagi. Belum cerita pasal My Kasih lagi. Nak claim pun kena klaim barang-barang tertentu dengan kedai-kedai yang tertentu. Dah kenapa? Nak tolong rakyat ke? Atau nak tolong toke-toke besar sebenarnya? Bila kerajaan makin buat sistem yang pelik-pelik ni, rakyat makin hilang kepercayaan. Kadang bukan rakyat tak faham, tapi kerajaan yang buat rakyat jadi makin pening dan makin menyusahkan. Korang setuju tak apa yang saya cakapkan ni? Tinggalkan pandangan korang dekat komen ni. Saya nak tahu juga pandangan korang macam mana. Kita tengok berapa ramai yang masih lagi waras fikir pasal realiti harga minyak sekarang ni macam kena tipu dah semua orang.